Allahu Akbar, Allahu Akbar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat pemurah dan sering bersedekah kepada orang yang memerlukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik pada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Penerangan daripada hadis ini ialah bersedekah adalah salah satu sunnah yang sangat ditekankan dalam Islam. Weh, korang buat apa ni? Usrah bang. Usrah? Muka-muka macam korang ni lah yang tak ada masa depan, tahu tak? Dah lah geng, pincau. Hey, Wah, esok banyak duit hebat kan? Ha? Aku tahu macam ni. Maka. Nabi tak ajar begitu orang mata tu. Islam sendiri tak ajar kita buang mata. Kita ni kenalah contohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak kau sekali je. Kau jangan nak buat soalan kat sini, boleh tak? Nabi je. Tak payah. Dah, tak payah kacau dia ni. Dah, kacau rumah. Buat serabut ke. Astaghfirullahaladzim. Aku tak tahu nak tegur dia macam mana lagi. Ya Allah, lembutkanlah hati sahabatku ini seperti engkau melembutkan hati para sahabat ketika menerima nasihat Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Akmal. Waalaikumsalam. Boleh tak kalau aku nak cakap sikit? Oh, boleh. Duduk. Awak Aku sebenarnya nak minta maaf dekat hang. Sebab aku kan selalu kacau hang, ejek hang. Tak apa. Nak buat macam mana? Manusia ni kan tak bersifat sempurna. Tak apa, aku maafkan. Nabi Muhammad pun ajar kita untuk memaafkan satu sama lain. Lagipun kita satu saudara je. Okey, tak apa. Aku maafkan. Kalau aku berhijrah daripada awal, mesti best kan? Aku tak sempat hidup zaman Nabi, tapi aku sempat ikut jalan dia. Aku nak berubah kerana aku sayang dia. Kami rindumu, ya Rasulullah.